Nabi sebut nama pemuda ini ataupun nama lelaki yang bertakwa ini namanya Juraij. Dia ahli ibadat. Dia bina dekat dia sebuah bilik di tempat yang agak tinggi. Dia panggil Sauma'ah dalam bahasa Arab. Bilik itu adalah bilik ibadat dia. Bilik untuk dia sembahyang, bilik untuk dia zikir, bilik untuk dia baca Taurat, bilik untuk dia bermunajat. Setiap hari seluruh penduduk daerah kenal dia ni ahli ibadat. Semua orang Bentong puji dia. Contoh, kerja dia ibadat saja setiap hari. Sampai satu hari ibu dia datang ke tempat dia beribadat. Ibu dia panggil, Juraij, mailah turun sat, cakap. Ibu nak cakap, hadhihi ummuka kallimni. Ibu dia kata, yang tu teks hadis. Waktu ibu dia panggil, Juraij sedang solat sunat. Waktu dia tengah sembahyang sunat, dia kata, ya Allah, ibu aku panggil. Ibu aku ke solat. Maka Juraij memilih untuk meneruskan solat. Dia tak peduli kepada panggilan ibunya. Si ibu tu balik dalam keadaan kecewa. Ibu pun tahu anak tu ahli ibadat. Tak tahulah dia semayang berapa jam, wallahu a'lam. Maksudnya sehari dia semayang berapa jam, wallahu a'lam. Ibu dia mai hari yang kedua, waktu bila wallahu a'lam, Nabi tak sebut, tapi masih solat. Ibu dia kata, Juraij turun saat. Ibu nak cakap sikit. Juraij kata dalam hati dia, wahai Allah, ibu aku dan solatku. Maka Juraij meneruskan solat. Bila ibu dia panggil hari yang kedua, Juraij tak turun. Dia memilih untuk solat. Maka ibu dia kata, Allahumma. Ibu dia angkat tangan, Allahumma inna hadha Juraij wa huwa ibni. Ibu dia angkat tangan. Ibu dia kata, ya Allah, Juraij ni anak kandungku. Aku bercakap dengan dia, tapi dia tak peduli dan dia tak layan aku. Wahai Allah, fala tumithu hatta turiyahul mumisat. Wahai Allah, jangan kau matikan Juraij kecuali uji dia dengan wanita pelacur. Ibu dia balik.